Ya, dia ada rasa macam cerita Ready or Not. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di program, iaitu filem They Will Kill You. Sebuah filem yang dibintangi Zazie Beetz, Tom Felton, Draco Malfoy pun ada juga. So, basically mengisahkan tentang seorang kakak ni yang hendak mencari adik beliau yang telah terpisah like few years di dalam sebuah macam motel yang dihuni oleh orang-orang kaya. So masuk dia je dalam hotel tu, something else happen, which is satu building tu merupakan penganut kepada bukan agama, macam satanic punya cult lah. Okay, so apa yang orang nak buat adalah nak jadikan budak awet ni sebagai korban. So di sinilah survival dia sepanjang nak mencari adik dia ni. So, is it a good movie? Honestly, I have no... Oh yeah, aku tengok trailer dan aku suka. There's a lot of camera works yang mengingatkan aku tentang filem-filem lama, style punya macam zoom, lepas tu wide shot, static, lepas tu ada yang macam-macam jenis camera works yang aku really appreciate. They do it in this, film. But is it a good movie? Honestly, yes. Kau akan enjoy sebab filem ni more to gore, bloody and potong-potong, cucuk-cucuk sebab okay, aku baru tinggal. Tapi benda tu spoiler, tak apa. Filem ni penuh dengan bermacam-macam jenis slasher type of, killing. Okay? Benda ni memang akan membuatkan kau rasa mual dan macam banyak gila mencarut, gila babi cerita ni kan. But adakah kau akan mengingati filem ni? Aku personally, aku tengok dan sebab dia macam ni, sebab waktu sekarang ni aku banyak kali tengok filem aku seorang lah. Okay, sebab wife jaga baby kan. Selalunya kalau filem tu best gila babi, aku akan cuba usahakan untuk next time aku tengok, aku nak tengok dengan wife aku. Tapi filem ni tak. Bukan sebab dia gore ke apa, tapi dari segi forgettable dia kot. Aku rasa macam ada something, dia tak ada something yang aku rasa macam attract me other than that filem ni memang slasher, macam bunuh-bunuh. Tu je. There's nothing like plot twist ke atau benda-benda yang special like nak kata camera works tadi mungkin, tapi yelah wife aku bukannya tahu sangat pasal benda-benda ni kan. Dia nak ada satu enjoyable moment untuk filem ni. Personally kalau aku tengok ada je, tapi dia tak adalah sampai aku nak bawa wife aku pergi tengok filem tu lagi sekali. Macam tu lah. Ya, dia ada rasa macam cerita Ready or Not, and ada satu like campur dia satu, like seriously aku rasa diorang cuba untuk menjadi Ready or Not kalau sama. Ya, aku rasa macam tu. It's weird that filem ni keluar like sangat-sangat dekat dia punya show release date dia kan. Okay. Aku tak ada nak review panjang sangat sebab bagi aku macam biasa cerita ni. Boleh je pergi tengok. Rating aku untuk filem ni 3/5 bintang. Okay. Bukan. Yalah 3. Ya ke? Bukan. 4. Silap aku tersilap dengan malaikat malam. 4/5 bintang untuk filem They Will Kill You. Kalau kau pun dah tengok filem ni kat program, apa pandangan you guys tentang filem ni? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels, dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang datang. Thank you.